Kawan-kawan ejek saya panggil saya kulat. Ada yang lari tak nak berkawan. Itu luahan Muhammad Irman Izani. Muhammad Izan, 9 tahun yang menghidap eczema kronik sejak berusia 2 tahun. Keadaan kulitnya yang sensitif dan sering mengalami kegatalan teruk menyebabkan dia disisihkan rakan-rakan di sekolah. Ibunya Siti Nur Hasibah Muhammad, 36 tahun berkata, tiada yang lebih menyedihkan selain melihat anaknya menderita bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga emosi. Cabaran dia tu memang mencabar jugalah sebab dia teruk kan kulit dia. Sebab dia sakit dari kecil. Masa dia 2 tahun tu dah teruk gini. Tapi selepas ayah dia meninggal tu dia jadi makin teruk. Jadi saya pun kena pergi ke pakar lah. Hospital pakar. Hospital besar. Dia tak boleh keluar, dia tak boleh main, dia tak boleh peluk. Dia kena banyak rehat. Dia kena banyak berkurung, dia kena banyak rehat. Dia cakap kawan ajak dia duduk. Tapi dia keluar sekejap pun dia rasa tak selesa dia akan balik. Sebab dia tak boleh berpeluh kan. Bila perlu dia akan dia terus gatal, pedih. Sebab tu dia cari tempat sejuk, dia kena duduk tempat sejuk. Kak mengharapkan dia sembuh lah. Sembuh dengan sepenuhnya lah. Sebab selesa sangat tengok dia sakit. Siti Nur Hasibah yang kehilangan suami Muhammad Izam Abdul Aziz akibat kanser buah pinggang pada 2022, kini mengambil alih perniagaan kedai makan di Batu Buruk demi menyara 3 anaknya. 2 lagi anaknya, Muhammad Irfan Izani, 13 tahun, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Cendering, manakala Muhammad Izram Izani, 12 tahun, di Sekolah Kebangsaan Panji Alam. Katanya setakat ini 3 anaknya menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM200 setiap seorang bagi memenuhi keperluan asas.